kita kalau nak buat ketupat kan kena sabar. Nak lagi bulan puasanya. Aduh, susahlah, Nek. Cucu nenek ni banyak komplain lah. Jom mai nenek buat. Nenek tunjuk pegang. Pegang sini satu, sini satu. Dah, lipat. Express delivery! Cuk delivery apa tu? Dia buat mari apa tu? Santan dah sampai. Terima kasih. Jomlah buat ketupat dengan nenek. Buat ketupat? Tapi saya tak pandai lah, Nek. Tak apalah, nenek ajar. Macam ni. Ni. Kan? Pegang. Nenek, boleh saya tolong juga? Boleh. Mari. Nenek ajar you buat ketupat. Mari. Ketupat. Tengok ni. Apa tu, Raju? Ayo, macam mana jadi macam ni? Tak apa, Raju. Pertama kali buat, memang macam ni pun ya. Kita cuba lagi, okey? Okey. Nek, kenapa kita kena buat ketupat setiap raya? Buat ketupat ni simbol dia kesabaran, kesyukuran. Setiap lipatan yang kita ada ni ada makna dia. Macam kehidupan kita juga. Kan? Raju, nampak tak? Nampak? Nenek pergi dapur sekejap. Jadi ke? Mestilah jadi. Ini mesti suka. Kita buat ketupat istimewa untuk nenek. Waalaikumsalam. Jemput. Alah, nenek masak biasa-biasa je. Terima kasih. Sama maaf saya dah batin. Sama, maaf saya dah batin juga tau. Dah besar dah Aisyah. Sama air raya. Macam ni tak duit raya. Dapat duit raya. Okey. Sama. Cukup makan. Siapa lagi air tangan nenek lah. Kalau kau nak makan, kamu makan. Nenek empau. Nenek apa? Nenek apa? Kami. Apa ni? Wah! Siapa yang buat ketupat ni? Kamilah, Nek. Wah, pandailah cucu-cucu nenek buat ketupat. Ni yang nenek sayang ni. Okey, dah semua beratur. Kenapa, Nek? Nenek nak bagi duit raya.